Bagi saya dari segi duit, dari segi looks dia memang berbaloi lah. Nampak beg berkualiti and waktu saya pegang ni bau leather dia pun kuat dan saya rasa design dia sangat solid dan juga elegan. 4 segi tepat, first time Michael Kors keluarkan. Ini dia Thomson Satchel. Jom tengok dalam dia macam mana. So beg ni 4 segi, ruangan dia besar. Kalau tengok kat sini long wallet boleh pakai, telekung, notebook kecil pun boleh. Dia ada satu inside pocket dan dia ada inside zipper dekat dalam ni. Untuk tali you boleh adjust untuk labuhkan atau pendekkan. So kalau kita tengok kat sini, it looks so nice. Minimalis je dan you all ada perkataan MK. Beg ni sebenarnya saya nak bagi tahu memang design dia mewah. Walaupun dia hanya 4 segi tapi dia ada karakter dia. Kalau you all pakai ini macam ala-ala beg Mak Datin lah. Kalau Gucci style pun macam ni juga. Jom kita tengok warna apa yang ada. You ada warna coklat, warna putih, warna orange dan warna navy blue. Semua design Thomson ni fully leather untuk saiz besar. Jadi kalau sis pentingkan kualiti, pentingkan design yang nampak mewah tapi tak nak serabut, this is berbaloi